Salam sejahtera, selamat pagi daripada Iceland pukul 6 pagi. Sedang cari Northern Lights tapi dah tengok dah 2 kali dekat Finland tu. Tengoklah kalau dekat Iceland ni macam mana. Kami tinggal dekat Berjaya Hotel. Ni Tan Sri Vincent Tan punya hotel. Bagus juga. I've been proud of him. I mean, kita ada orang Malaysia yang ada hotel dekat Iceland ni. Satu saja, tolonglah buat makanan halal dekat sini. Kita di sini semua makan vegetarian je, jadi sebabkan tak ada makanan halal. So, Tan Sri, please. Okay, take care. Bye. Salam, sekarang dekat Blue Lagoon yang famous dekat Iceland ni. Baru habis mandi-manda di sini dengan massage. Aku rasa nak tidur. Adrian, I'm coming home. Salam, welcome to the Black Sand Beach. Tengok tu, oi. Okay. Exercise at the Black Sand Beach. Okay. Malaysia boleh. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada Iceland. So kawan saya Christian dengan Sorin yang bawa saya. Sekarang kita ke Húsafell on the northwest coast. Quite beautiful. And I will definitely post to all of you. And England, Japan, we will post also. Okey, salam. Selamat petang. Saya dengan Sorin, Iceland Discovery. Ini adalah dekat dengan Húsafell. Ada satu tempat di mana lava tu dia akan keluarkan macam hot spring di sini. Dan sekarang snowing di sini juga. So we are on the way to Húsafell. Alright. The name of this hot spring is Delta Tunguhver, Icelandic language. Delta Tunguhver.